Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak bagi satu tajuk ni, iaitu empat jenis keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama, suami jahat, isteri jahat, iaitu keluarga Abu Lahab. Yang kedua, suami jahat, isteri baik, iaitu keluarga Asiyah Fir'aun. Yang ketiga, suami baik, isterinya jahat, iaitu keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Dan yang terakhir, yang keempat, suaminya baik dan isterinya baik, iaitu keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja pada saya. Mari kita jadi suami yang baik dan isteri yang baik. Semoga anak kita pun akan jadi yang terbaik. Dan sebelum saya tamatkan video ini, saya ucapkan terima kasih kepada anda kerana sokong saya. Dan saya nak minta maaf lah. Sebab saya buat ni selang-seli. Sebab saya ada kerja sikit. Bukan ada kerja. Sibuk. Jadi saya buat selang-seli. Kalau saya ada masa, saya akan buat. Selalu. Okey, itu saja daripada saya. Sila like, share dan subscribe channel saya. Jadi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.